إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنك سلط علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم أيس منا كما أيس منه وقنته منا كما قنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Syukur kepada Allah Ta'ala, pada malam ini kita dapat lagi berhimpun di dalam majlis ilmu, membicarakan berkaitan dengan ilmu akidah, ilmu tauhid. Jadi pada malam ini kita akan menyambung perbicaraan kita yang sebelum ini, iaitu berkaitan, kita masuk dah perbicaraan berkaitan dengan rukun iman. Kita akan sambung pada muka surat yang ke-12, kitab sifat mukmin. Jadi seperti mana yang tuan-tuan maklum, seperti mana yang tuan-tuan telah makruf, bahawa ke-6 rukun iman yang telah disusun di dalam kitab-kitab ulama adalah hasil daripada susunan yang diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukun iman ni tidaklah seperti mana rukun sembahyang, yang mana rukun sembahyang yang 13 itu adalah susunan daripada ulama itu sendiri. Menyusun rukun iman itu menjadi 13. Adapun rukun iman ini adalah susunan daripada Nabi sendiri. Seperti mana kita bacakan di dalam hadis yang kedua dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi. Di dalam hadis tersebut, yang mana malaikat Jibril alaihi salam mendatangi akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang dimaksudkan Jibril bertanya kepada Nabi itu ialah supaya diajarkan para sahabat berkaitan dengan rukun iman. Dan maka bertanyalah malaikat Jibril alaihi salam, akhbirni 'anil iman. Khabarkan kepada aku ya Rasulullah, apa itu iman. Maka Nabi menjawab, iman itu ialah an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu wal qadari khairihi wa syarrihi. Itu kata Nabi. Jadi rukun iman yang 6 yang kita percaya sehingga hari ini adalah kita ambil susunan daripada Nabi terus. Bukannya daripada susunan ulama, susunan daripada Nabi. Nabi yang menyusunkan rukun iman itu 6 apabila ditanyakan oleh Jibril alaihi salam. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk perbicaraan berkaitan dengan rukun iman, dan yang mana perbahasannya telah kita bacakan sedikit pada pertemuan yang terakhir. Dan hari ini kita nak masuk perbicaraan rukun iman yang kedua. Rukun iman yang pertama kita dah bahas berkaitan dengan antu'minu billah, percaya kepada, beriman dengan Allah Ta'ala. Jadi pada malam ini kita akan sambung untuk perbahasan rukun iman yang kedua. Jadi tanpa buang masa, kita teruskan membaca kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tatmim bi khair ya karim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu, kata pengarang, rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua iaitu percaya kepada sekalian malaikat. Jadi rukun iman yang kedua adalah kita beriman, kita percaya, kita berpegang pada sekalian malaikat. Kita percaya bahawa adanya makhluk Allah Ta'ala yang diberi nama malaikat, kan, yang dinamakan malaikat, kan. Dan malaikat ini adalah makhluk Allah Ta'ala, makhluk Allah Ta'ala yang paling banyak bilangannya. Malaikat ni
makhluk Allah Taala yang paling banyak bilangannya, melebihi bilangan manusia dan melebihi bilangan jin. Kan. Jadi kata musannif, rukun iman yang kedua percaya pada sekalian malaikat. Kan, percaya kepada sekalian malaikat, bahawa mereka itu, sekalian malaikat itu hamba Allah. Jadi malaikat ni dia sama dengan kita, sama dengan kita sebagai manusia ni, iaitu kita ni hamba Allah. Para malaikat ni pun hamba Allah Taala juga. Kan, hamba Allah Taala juga sama. Malahan kalau nak dinisbahkan dengan darjat, maka darjat manusia itu lebih tinggi daripada darjat malaikat. Kenapa? Kerana malaikat menjalani ketaatan kepada Allah Taala tanpa disusuli ataupun tanpa disertakan dengan nafsu, tanpa disertakan dengan nafsu. Adapun kita manusia, ketaatan yang kita lakukan pada hari-hari itu kan disertakan dengan nafsu. Kita nak amal ibadah, nafsu halang, nafsu tegah kita daripada ibadah. Kita nak buat amal soleh, nak buat kebajikan, maka dihalang, ditegah oleh nafsu. Yang mana nafsu ni dicipta untuk melawani akan kebajikan. Kan kita tengok kitab-kitab sebelum ni kan, kitab-kitab yang kita pelajari, yang mana menceritakan tentang nafsu, khususnya dalam kitab Minhajul Abidin. Dalam kitab Minhajul Abidin diceritakan panjang tentang nafsu. Kan diceritakan panjang tentang nafsu. Ada tajuk khas nafsu dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarangkan oleh Imam Ghazali. Jadi nafsu ni, kalau kita teliti, nafsu ni adalah nafsu ni makhluk Allah Ta'ala juga. Makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala cipta, yang sifat nafsu ni sentiasa melawani akan kebajikan. Jadi kalau kita nak buat kebajikan, nak buat amal soleh, nak buat ibadah, maka dihalang oleh nafsu. Itu manusia yang disertakan dengan nafsu. Sebab tu apabila manusia dapat membuat ketaatan, maka darjatnya lebih tinggi daripada darjat para malaikat. Kerana malaikat melakukan ketaatan tanpa disertakan dengan nafsu. Jadi malaikat ini adalah sebahagian daripada hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah Ta'ala, yang mana malaikat ni dia sentiasa taat kepada Allah Ta'ala. Jadi kata musannif bahawa mereka sekalian malaikat itu adalah hamba Allah yang mulia, yang karimah, yang disepakaikan dengan sifat-sifat yang mulia, dengan ketaatannya, ketundukan, kepatuhannya kepada Allah Ta'ala. Bukan lelaki-lelaki dan bukan perempuan. Ini salah satu juga daripada sifat para malaikat, iaitu para malaikat ini diciptakan bukan lelaki dan bukannya perempuan. Bukan lelaki dan bukannya perempuan. Dia tak sama dengan manusia, yang mana manusia ada jantina lelaki dan perempuan. Namun walaupun disebutkan bahawa malaikat ini bukan lelaki dan bukanlah perempuan, tetapi malaikat ni dia mampu untuk berupa dengan rupa lelaki ataupun rupa perempuan. Dan seperti mana yang kita dengar kisah-kisah kan pada zaman Nabi SAW, yang mana malaikat Jibril merupakan dengan rupa-rupa para sahabat. Kan seperti mana satu kisah, selepas daripada perang Khandaq, maka Nabi selepas selesai daripada perang, maka Nabi masuk ke rumah, Nabi meletakkan senjata ataupun pedangnya, dan Nabi menghidupkan bukhur. Bukhur tu wangian yang diasapkan. Jadi ketika mana Nabi dalam rumah tu, masuk seorang sahabat ke dalam rumah Nabi. Sedangkan sahabat Nabi tidak akan melakukan seperti itu. Kan sahabat Nabi, ada salah seorang sahabat Nabi yang memasuki rumah Nabi, kan tanpa dia bagi salam terlebih dahulu. Kan dia masuk. Jadi Nabi terkejut. Tapi Nabi tahulah bahawa yang masuk tu sebenarnya bukan sahabat Nabi, itulah malaikat Jibril alaihi salam yang berupa dengan berupa sahabat. Kan malaikat Jibril menyerupai dengan sahabat Nabi, salah seorang daripada sahabat Nabi. Dan malaikat Jibril menyatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, adakah engkau sudah selesai daripada peperangan? Jibril nak menyatakan bahawa peperangan belum selesai. Kan maka Nabi capai semula pedang untuk memerangi kaum Yahudi. Itu salah satu ceritalah daripada pelbagai cerita yang mana malaikat ini menyerupai kan manusia, sama ada mampu menyerupai manusia, sama ada lelaki ataupun perempuan. Adapun malaikat itu sendiri tidaklah lelaki dan tidaklah perempuan, bahkan tidak khunsa. Kan kalau kita tengok manusia ni, dia terbahagi kepada tiga. Ada yang lelaki, ada yang perempuan, dan ada yang khunsa.
Dan kalau kita tengok kitab fiqh pula, kan, khunsa itu terbahagi kepada dua. Dipanggil khunsa muskil dan khunsa wadih. Khunsa muskil ni dia tak tahu dia tu laki perempuan, dia ada dua alat kelamin, ada alat kelamin lelaki dan ada alat kelamin perempuan, dan dia tak tahu mana satu yang berfungsi, kan, ataupun yang mana yang sebenar. Adapun satu lagi dipanggil sebagai khunsa wadih. Khunsa wadih ni dia ada dua alat kelamin, tapi dia tu laki. Adapun alat kelamin perempuannya tak berfungsi, ataupun dia khunsa wadih yang mana dia tahu dia tu perempuan, itu dipanggil khunsa wadih. Adapun malaikat ni bukanlah lelaki, bukanlah perempuan, dan bukanlah khunsa, dan sangat berbuat baik, sangat berbuat taat pada Allah Ta'ala. Jadi para malaikat ini sifatnya adalah sangat berbuat taat pada Allah Ta'ala. Kan, malaikat ini sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan tiada membuat maksiat. Dan para malaikat ni terpelihara daripada berbuat maksiat, kederhakaan terhadap Allah Ta'ala. Jadi kederhakaan terhadap Allah Ta'ala ni kan dinisbahkan kepada golongan manusia dan jin sahaja. Golongan manusia dan jin. Adapun Azazil, iblis itu daripada bangsa jin, bukan daripada malaikat, bukan daripada bangsa malaikat. Diangkat Azazil tu ke dalam syurga, kan, ke dalam syurga. Asalnya adalah bangsa jin. Mungkin ada yang tersalah faham, menganggap bahawa Azazil atau iblis itu adalah malaikat, tapi sebenarnya adalah bangsa jin. Jadi malaikat ini sangat ataupun sentiasa berbuat taat pada Allah Ta'ala dan tiada berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka kata musannif, maka wajib beriman dengan tafsil, dengan terperinci satu persatu daripada mereka itu, daripada sekalian malaikat. Jadi mana-mana rukun iman yang kita bahaskan, dia ada i'tiqad yang ijmal dan i'tiqad yang tafsil. Ada pegangan yang umum, ada pegangan yang secara tafsil, kena tahu, wajib tahu satu persatu. Begitu juga perbahasan para malaikat ini. Malaikat ini adanya iman yang secara tafsil. Iman secara tafsil tu macam tadi itulah, kita percaya bahawa malaikat itu sebahagian daripada hamba Allah, yang bukan lelaki dan bukan perempuan, kan, bilangannya banyak, kan, antara makhluk yang paling banyak. Tapi ada juga bahagian yang mana kita kena beriman secara tafsil, tahu satu persatu. Dan kita pun dah maklum bahawa para malaikat yang perlu kita tahu secara tafsil itu ada 10 malaikat, ada 10 malaikat. Maka wajib beriman dengan tafsil daripada mereka itu sekalian malaikat, iaitu yang tersebut di bawah ini. Ini pun kita dah baca sebenarnya ni. Kita dah baca. Jadi ada 10 malaikat yang wajib kita tahu secara tafsil. Apa dia malaikat itu? Malaikat itu ada 4 malaikat yang utama. Daripada 10 ni ada 4 malaikat yang utama. Disebut sebagai malail a'la, malaikat-malaikat yang tertinggi. Siapa 4 malaikat yang tertinggi ini, yang utama ini, ataupun disebut sebagai ketua kepada para malaikat yang lain, iaitu yang pertamanya adalah Sayyidina Jibril AS. Itu yang utamalah, Sayyidina Jibril AS. Yang keduanya Mikail AS. Yang ketiganya Israfil, dan yang keempatnya Israel. Ada 4. 4 ni dipanggil malail a'la, ketua pada sekalian para malaikat. Dan pada pertemuan yang lepas pun kita dah bahaskan berkaitan dengan tugas-tugas keempat-empat malaikat ini. Kita dah bahaskan secara ringkaslah tugasan-tugasannya. Apa yang ditugaskan kepada Jibril AS, Mikail, Israfil dan Israel AS. Kemudian kita terus kepada seterusnya, iaitu malaikat Raqib dan Atid. Kan, malaikat Raqib dan Atid. Siapa dia malaikat Raqib dan Atid ni? Malaikat Raqib dan Atid ni adalah malaikat yang mengiringi manusia, mengiringi hamba-hamba Allah Ta'ala di kalangan manusia dan jin. Dan kerjanya adalah mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Dan mula malaikat Raqib dan Atid ni mula ikut kita, mula mengiringi kita selepas daripada kita umur baligh. Kan, selepas daripada umur baligh. Masa kita belum baligh, masa kita umur belum memayis tu, itu tak ada lagi malaikat Raqib Atid yang mengikuti kita di kanan dan di kiri. Tapi selepas daripada kita umur baligh, maka mulalah malaikat Raqib dan Atid mengiringi kita pada setiap tempat yang kita pergi, kan, dan mula mencatatkan amal baik dan
amal buruk, amal kejahatan. Dan catatan Raqib dan Atid ini sangat terperinci, sangat teliti, yang mana tidak satu pun terlepas daripada pandangan Raqib dan Atid. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada menyuruh kita supaya menghormati akan para malaikat, menghormati ataupun malu dengan malaikat Raqib dan Atid ni. Sebab itu ada larangan daripada Nabi SAW supaya kita jangan bertelanjang, kan, walaupun ketika bersendirian. Kenapa? Bukan ada orang yang tengok, kan, tapi malu dengan malaikat. Sebab malaikat ni pun hamba Allah Ta'ala juga. Sebab tu kalau kita mandi, kan, sunat kita menutup sebahagian tubuh kita, kerana malu dengan malaikat. Dan malaikat ni, adanya malaikat ni membawa rahmat untuk kita, membawa rahmat untuk kita. Jadi ini malaikat Raqib dan Atid, iaitu malaikat yang mencatat kebaikan dan mencatat kejahatan. Segala kebaikan kita dan kejahatan kita semua dicatat, tak ada satu pun yang terlepas. Tak ada satu pun yang terlepas. Cuma pada kita itu adanya dipanggil taubat. Dipanggil taubat. Bila kita sudah berbuat kejahatan, maksiat, kederhakaan, maka kita taubat, maka terhapuslah dosa-dosa kita yang telah dicatat oleh Nabi, oleh malaikat Raqib dan Atid. Kemudian seterusnya, malaikat yang seterusnya iaitu malaikat yang menanggung arash. Malaikat yang menanggung arash. Malaikat yang menanggung arash ada berapa? Ada 4. Jadi kita maklumlah bahawa ada satu makhluk Allah Ta'ala, yang mana makhluk Allah Ta'ala ni adalah makhluk yang paling besar. Makhluk Allah Ta'ala yang paling besar. Apa dia makhluk Allah Ta'ala yang paling besar tu? Dipanggil arash. Dipanggil arash. Dan arash ni pula, makhluk Allah Ta'ala yang paling besar ni, ada 4 malaikat yang tukang pikul, tukang tanggung malaikat arash ni, makhluk Allah Ta'ala yang paling besar ni. Itu ketika mana di dunia. Tapi apabila masuk hari kebangkitan nanti, hari kiamat, maka ditambah 4 malaikat yang menanggung arash ni, ditambah menjadi 8. Ditambah 4 lagi, menjadilah 8. Jadi kita maklumlah bahawa adanya makhluk Allah Ta'ala yang paling besar, iaitu arash. Dan di mana sampai perkhabaran kepada kita bahawa nanti pada hari kebangkitan nanti adanya golongan yang dipayungi oleh arash, dan ada golongan juga, golongan manusia juga yang tak dilindungi oleh arash, bahkan mereka dengan matahari sejengkal. Maka barang siapa yang digolongkan dengan golongan orang yang dilindungi di bawah arash, maka dia akan aman daripada kepanasan, daripada seksa, kan. Adapun orang yang sebaliknya akan merasakan kepanasan, akan merasakan air peluh yang sampai kepada paras lutut, ada yang peluhnya mencapai ke paras pinggang, ada yang tenggelam dengan peluh sendiri. Itu perkhabaran yang kita dapat melalui hadis Nabi SAW. Dan disebut juga dalam hadis Nabi, ada golongan yang mana Nabi sebut satu persatu golongan yang mana Allah Ta'ala letak di bawah perlindungan arash, kan. Kita tengok baliklah, tak ingat manalah. Tapi kalau kita nak berkesimpulan, walhasilnya orang yang taat, kan, orang yang patuh dengan agama, kan, maka golongan inilah yang akan diletakkan di bawah perlindungan arash. Adapun orang yang derhaka, orang yang meninggalkan kewajipan agamanya, maka tidak digolongkan di bawah naungan arash, bahkan tersiksa dengan kepanasan matahari yang sejengkal daripada kepala. Kemudiannya itu sedikit berkaitan dengan arash, kan. Maka yang memikul arash ni ada 4 malaikat. Kemudian ditambah ketika mana hari kiamat nanti dengan jumlahnya adalah menjadi 8. Kemudian yang seterusnya ialah malaikat munkar dan nakir. Tadi Raqib Atid, kemudian malaikat yang menanggung arash.
memikul arash. Kemudian malaikat munkar dan nakir. Siapa dia ni? Malaikat munkar dan nakir. Jadi malaikat munkar dan nakir ni adalah dua-duanya yang menanyakan di dalam kubur. Malaikat munkar nakir ni adalah malaikat yang akan bertanyakan soalan kubur kepada kita. Kan kita dah makruf bahawa setiap manusia itu akan menempuh akan kematian. Dan apabila kita mati, kita masuk kubur, kan, maka akan datanglah kepada kita dua malaikat. Dua malaikat akan bertanyakan soalan kepada kita. Antara soalannya apa dia? Man rabbuka wa man nabiyuka, kan, apa lagi? Wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka wa ma imamuka. Itu soalan-soalannya. Kan, soalan-soalan. Jadi soalan-soalan ni kita dah ketahui dah. Kita dah tahu dan soalannya pun dah bocor. Tapi malangnya yang jawab bukanlah mulut kita. Yang jawab bukanlah mulut kita. Tapi yang jawab adalah amal kita, ketaatan kita di atas dunia dan makrifah kita terhadap Allah Ta'ala. Sebab tu kalau ulama menyebutkan bahawa kalau kita ni dekat dunia tidak pernah mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Ta'ala, ilmu ma'rifatullah, kan, dan kita lalu hidup di atas dunia ni tanpa mengenal Allah Ta'ala, mencapai kepada ma'rifatullah yang kan, ma'rifatul yang ammah, maka apabila ditanyakan kepada kita oleh malaikat munkar dan nakir, kan, ditanyakan tentang siapakah Tuhan kita, maka kita takkan dapat jawab. Kerana jawapan tu bukan terhasil daripada hafalan. Kita hafal man rabbuka, kan, Allahu rabbi, Allah tu Tuhanku. Tak, bukan hafal. Kita hafal, kalau kita hafal sekalipun, kalau kita mati masuk kubur, kan, yang jawab tu bukan hafalan kita, tapi makrifah kita di atas dunia. Kalau kat atas dunia kita tak pernah mengenal Allah Ta'ala dengan jalan mengaji, dan dengan jalan belajar, maka kita tak akan dapat boleh menjawabnya. Kerana yang jawab tu adalah makrifah kita, ketaatan kita, kan, amal ibadah kita di atas dunia. Seperti mana yang disebut di dalam surah Yasin, ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan, hari al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari yang di mana ditutupkan mulut-mulut mereka. Tak boleh cakap mulut, kan. Man rabbuka, kita nak jawab dengan mulut kita tak boleh. Nak jawab dengan mulut kita tak boleh. Yang jawab tu adalah tubuh kita, kan. Tangan kita yang jawab, kaki kita yang jawab. Kalau tangan kita bermaksiat, maka tak boleh nak jawab lah. Kaki kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, yang jawab tu, yang berkata-kata adalah aydihim, tangan-tangan mereka. Itu berkaitan dengan malaikat munkar dan nakir, iaitu malaikat yang menanyakan soalan kubur, soalan kubur. Kemudian seterusnya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang menjaga syurga. Dan kemudian malaikat Malik. Malaikat yang menjaga neraka. Malaikat Malik. Malaikat Malik inilah yang masyhur dikatakan bersahabat dengan Nabi Idris alaihissalam. Maaf, silap. Malaikat Nabi Idris dia bersahabat dengan Israel. Malaikat Nabi Idris dia bersahabat dengan Israel, bukan Malik. Yang mana Nabi Idris minta Israel cabut nyawa dia, lepas tu minta dengan Israel bawa ke syurga, bawa ke neraka, bawa ke syurga. Lepas tu masuk syurga dia tak nak keluar dah. Itu cerita Nabi Idris alaihissalam bersahabat dengan malaikat Israel. Jadi malaikat Israel mengadu kepada Allah Ta'ala, kan, ya Allah, Nabi Idris alaihissalam kan, minta untuk diperlihatkan syurga. Apabila dah masuk syurga tak nak keluar. Tak nak keluar dah. Tak nak keluar dah. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Biarkan. Itu cerita yang masyhur lah. Kemudian yang terakhirnya, malaikat yang menjaga neraka. Tadi malaikat Malik menjaga neraka. Jadi ada lagi malaikat yang menjaga neraka. Ada 19 malaikat lagi yang menjaga neraka, yang digelar sebagai Zabaniyah. Yang membantu malaikat Malik untuk menjaga neraka. Jadi itulah himpunan para malaikat yang wajib kita ketahui secara tafsil, secara terperinci satu persatu. Adapun yang selebihnya tu tak wajib kita ketahui satu persatu.
kan malaikat hafazah yang menjaga kita, malaikat rahmat dan sebagainya, itu tak wajib kita ketahui secara terperinci. Hanya wajib kita percaya secara umum, secara ijmal. Tapi yang 10 ni wajib kita tahu secara terperinci, dan tahu. Jadi ini pentinglah, ini sebahagian daripada rukun iman. Seperti mana disebut dalam mukadimah kitab ni kan, kan Habib Habib Osman bin Yahya, dia kata antara tanda seseorang itu mensyukuri nikmat iman dan Islam ialah dengan dia mempelajari tentang iman dan Islam itu sendiri. Sebaliknya, kalau dia tak belajar tentang iman, tentang Islam, maka dia adalah orang yang mengkufuri nikmat iman dan Islam. Jadi nikmat iman dan Islam ni nikmat yang besar, nikmat yang besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Ada orang dia tak dapat iman, dia tak dapat Islam, lahir-lahir di negara orang yang majoriti kafir, kan. Jadi kita, Allah Taala pilih kita tu lahir-lahir dah ada iman dan Islam, dah ada Islam lah, dah ada Islam. Maka kita kena syukurinya dengan belajar sehingga kita faham betul-betul apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman. Kita faham betul-betul. Kan, yang kita tak nak ialah kita faham sekadar kan apabila digugat, kan dihujahkan dengan musuh-musuh Islam, kita goyang, mana iman kita tu rapuh. Tak nak. Kalau boleh kita belajar sampailah pegangan kita tu kuat. Kemudian seterusnya kita masuk rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga, kata musannif, iaitu percaya kepada segala kitab. Percaya kepada segala kitab yang turun dari langit, kitab-kitab yang bangsa samawiyah, kan, kutub samawiyah, kan, yang diturunkan daripada langit. Adalah itu dengan tafsir 4 kitab. Jadi secara tafsirnya, secara yang kita wajib tahu secara satu persatu, itu ada 4 kitab, kan. Jadi kalau kat sini dia kata yang wajib kita tahu secara satu persatu 4 kitab sahaja, mungkin ada lebih, mungkin ada yang lebih daripada 4, tapi yang wajib kita tahu 4 sahaja, 4 kitab. Tersebut satu-satunya di bawah ini. Dalam kitab ni disebutkan satu-satu, tersebut satu-satunya di bawah ini dengan nama-nama nabinya, kan, disebutkan satu persatu. Kemudian disebutkan juga nama nabi yang diturunkan kitab tersebut. Adapun yang iaitu percaya pada segala kitab itu dengan ijmal sahaja, dan aturan suhuf. Inilah yang muktamad. Jadi apa yang disenaraikan dekat bawah ni adalah atau himpunan kitab-kitab dan suhuf pada pandangan yang muktamad. Pada pandangan yang muktamad, iaitu jumlahnya adalah 104 kitab. Itu kalau termasuk suhuf lah. Jadi yang pertamanya adalah kitab Taurat. Yang pertamanya adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Taurat, Nabi Musa. Dan yang keduanya kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi antara yang masyhur kita dengar tentang kitab Zabur ni ialah apabila Nabi Daud membacakan kitab Zabur ni, kan kita tahu kan bahawa Nabi Daud ni antara makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kurniakan dengan suara yang merdu. Suara yang paling merdu kan adalah Nabi Daud alaihissalam, kan, Nabi Daud. Dan setengah ulama menyatakan yang paling merdu sebenarnya suara Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Daud alaihissalam ni antara makhluk yang Allah Ta'ala kurniakan dengan suara yang merdu. Dan apabila dia membacakan kitab Zabur, mengalunkan bacaan daripada kitab Zabur, maka berhentilah segala makhluk, burung yang terbang dan haiwan yang sedang cari makan dan sebagainya, semua terhenti. Kerana apa? Asyik dengan suara kan yang dialunkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Dan ada sebahagian riwayat mengatakan bahawa ada makhluk, kan, haiwan yang sampai terlalu asyik dengan suara Nabi Daud ni sampai mati, kan. Dia dengar suara Nabi Daud ni terlampau sedap sampai tercabut roh dia. Cerita sedap sangat suara Nabi Daud alaihi salam. Itu Nabi Daud alaihi salam yang diturunkan kepadanya kitab Zabur.
dekat sini saya ada nota kaki sikit menyatakan bahawa semua nabi suaranya sedap. Kan semua nabi Allah Taala kurniakan suara sedap. Semua nabi. Tetapi Nabi Daud yang paling sedap. Sehingga diriwayatkan daripada suara Nabi Daud alaihissalam ini kan daripada suara Nabi Daud alaihissalam inilah iblis menciptakan alat muzik berdasarkan suara Nabi Daud alaihissalam. Macam mana kita asyik dengan muzik, macam itulah lebih kurang suara Nabi Daud alaihissalam. Kemudian diambil ilham daripada suara Nabi Daud ni, dijadikan kan iblis jadikan alat muzik, cipta alat muzik. Jadi alat-alat muzik ni kalau orang tanyalah siapa yang mencipta alat muzik ni, itu iblis lah. iblis lah. Dia nak lekakan kita daripada ibadah, daripada zikrullah. Jadi Nabi Daud diturunkan kepadanya kitab Zabur. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diturunkan kitab Injil. Kemudian yang terakhirnya adalah Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk pengetahuan, kitab-kitab sebelum daripada Al-Quran, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil disebutkan berkaitan dengan kedatangan Nabi akhir zaman. Kan? Sebab itu kaum Yahudi dan Nasara menanti-nantikan kedatangan Nabi akhir zaman. Cuma apabila Nabi akhir zaman diutuskan, iaitu Nabi Muhammad, mereka tak beriman. Mereka berpaling. Dan macam tu juga seperti mana Al-Quran, kitab-kitab sebelum itu, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil disebutkan mengenai fitnah yang paling besar. Apa dia fitnah yang paling besar? Itu Dajjal. Disebutkan dalam kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil. Kan? Disebutkan tentang fitnah yang besar, iaitu fitnah dan Dajjal. Walaupun kalau kita tengok kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil diturunkan lama lagi sebelum daripada terbitnya fitnah yang besar, iaitu fitnah Dajjal ni. Tapi mereka awal-awal lagi dah ingatkan umat-umat mereka tentang bahayanya ataupun besarnya fitnah, iaitu fitnah Dajjal. Jadi 4 kitab yang diturunkan daripada langit. Kemudian ditambah pula dengan beberapa suhuf. Suhuf ni apa? Suhuf ni helaian. Kalau kitab tu disebut sebagai buku lah kan, kitab ataupun buku. Maknanya kalau suhuf ni adalah helaian. Maka ada 60 suhuf, 60 suhuf yang diturunkan bagi Nabi Syis alaihissalam. Kan? Pada Nabi Syis itu diturunkan baginya 60 suhuf. Siapa Nabi Syis? Nabi Syis itu adalah anak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Syis ni anak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Syis. Mungkin ada daripada kalangan kita yang biasa dengar nama Nabi Syis. Ada 60 suhuf yang digunakan kepada Nabi Syis. Kemudian ditambah pula 30 suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ni ialah Nabi yang mana keturunan daripada Nabi Ibrahim inilah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu sendiri turun kepadanya 30 suhuf. Dan 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa ni ada padanya tu diturunkan, ada kalanya diturunkan dengan Nabi Musa ni kan berbentuk kitab, iaitu kitab Taurat, dan ada kalanya diturunkan berbentuk suhuf. Itu untuk Nabi Musa alaihissalam. Maka cukuplah 104 jumlahnya semua 104, iaitu himpunan kitab dan suhuf. Jumlahnya 104. Itu serba sedikit tentang rukun iman yang ketiga, iaitu percaya kepada kitab. Kemudian kita pergi kepada rukun iman yang seterusnya, rukun iman yang keempat. Kata musannif, rukun iman yang keempat iaitu percaya pada sekalian Rasul. Percaya pada sekalian Rasul alaihimus salatu wassalam. Wajib kita percaya kepada Rasul. Rasul ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu ni adalah utusan. Utusan Allah Ta'ala untuk menyebarkan risalah agama. Itu dipanggil Rasul alaihimussalam. Percaya pada sekalian Rasul alaihimussalatu wassalam dengan tafsir iaitu 25. Jadi kalau kita tengok jumlah para Nabi dan Rasul, bukan para Nabi dan Rasul, jumlah Nabi. Nabi lain, Rasul lain. Nabi lain, Rasul lain. Jadi jumlah Nabi ada 124,000 para Nabi. Itu jumlah Nabi. Adapun jumlah Rasul, mana Nabi dan Rasul, ada 313, sama jumlah dengan tentera Badar.
Itu pandangan yang masyhur. Tapi kalau kita ada dengar bilangan yang lain selain daripada ni, memang wujud. Memang wujud angka-angka yang lain. Sebab yang ni kita bacakan, kita sampaikan pandangan yang muktamad. Pandangan yang muktamad Nabi 124,000. Nabi dan Rasul 313. Tapi daripada 124,313 ni, yang wajib kita tahu secara tafsir adalah 25 sahaja. 25 Nabi sahaja. Ini yang wajib kita tahu secara tafsir. Yang di bawah ini dinyatakan dekat bawah ini, iaitu yang tersebut di dalam Al-Quran. Jadi 25 Nabi ni yang wajib kita tahu secara tafsir. 25 nama ni disebutkan di dalam Al-Quran. 25 nama Nabi ni disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun lain-lainnya selain daripada 25 ni, maka kata setengah ulama iaitu sebilangan huruf Muhammad. Ini yang saya kata sebut tadi tu. Ada pandangan yang lain, masalah angka ataupun masalah bilangan para nabi. Jadi dalam kitab ni, kan, yang tadi saya sebut 124,313 itu disebut dalam kitab Matla' al-Badrin. Cuma kita ada catat kat sini lah. Tapi kalau dalam kitab ni disebut lain. Dia kata apa? Setengah ulama iaitu sebilangan huruf Muhammad. Muhammad kan, mim, ha, mim, dal kan, dengan jumlah kubra adanya, kan. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu jumlah kubra, kan, maka mim tu mewakili angka 40. Mim tu mewakili angka 40. Ha tu mewakili angka 8. Lepas tu diulang balik mim kan, 40 lagi. Lepas tu last sekali dal. Dal tu 4. Jadi bila dicampurkan 40, 8, 44, kan, berapa jumlah dia? 92 kan? 92. 40, 80. Lepas tu 8 dengan 4 tu jadi 12. 92. Jadi ini antara pandangan ulama menyatakan bahawa Nabi dan Rasul itu ada 92 orang. 92 orang. Jadi kalau masalah angka ni atau bilangan ni, macam-macam pandangan lah. Kita buka kitab ni ada sebut bilangan sekian-sekian. Tapi kalau nak cerita yang muktamad, yang tadi saya sebut tadi tu, Nabi 124,000. Adapun Nabi dan Rasul ada 313. Itu disebut dalam kitab Matla' al-Badri. Jadi dekat bawah ni dia disebut 25 nama Nabi yang wajib kita tahu secara tafsir. Yang pertamanya, ni kalau kita ngaji dulu, diceritakan satu persatu, tapi ni kita sebut secara rangkul je lah. Yang pertama Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Dia ada 25. Dan ke 25 ni ada cerita je yang tersendiri. Ini yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Masing-masing Nabi Adam AS, Nabi Idris, ada cerita-cerita dia. Dan walaupun cerita-cerita tu tak wajiblah kita ketahui, kan, tapi sebagai umat Islam yang mencintai akan kekasih Allah, sebab nabi-nabi, para nabi ni adalah kekasih-kekasih Allah Taala, kan, maka tak salah untuk kita ambil tahu cerita-cerita tentang Nabi Adam, Nabi Idris AS, Nabi Nuh, dan sehingga Nabi Muhammad SAW. Dan juga kata ulama bahawa tidaklah juga kita wajib menghafal ke 25 nama ni. Cukup sekadar kita tahu beza mana nama Nabi, mana nama bukan Nabi. Contohnya kita tanya kat seseorang, adakah Musa tu Nabi? Dia kata betul, Nabi. Adakah Jeffrey tu Nabi? Dia kata bukan. Maka bila dia tahu mana nama yang bukan Nabi dan mana nama yang Nabi, maka sekadar itu melepaskan kefarduan dia kepada percaya kepada 25 Nabi. Sebab ada terkadang orang yang tak boleh nak hafal 25 kan. IQ masing-masing, kan, ingatan seseorang tu berbeza-beza. Jadi bagi orang yang susah nak menghafal, maka tak diwajibkan untuk menghafal 25 Nabi ni, tapi sekadar dia tahu. Bila sebut Zulkifli, dia kata itu Nabi, kan. Bila dia kata Jamal, Jamal bukan Nabi. Dia tahu beza mana Nabi, mana bukan Nabi, tapi dia tak hafal 25. Tapi dia tahu mana Nabi, mana bukan Nabi. Maka melepaskan dia akan tuntutan kefarduan mempercayai akan 25 Nabi yang wajib dia tahu secara tafsir. Kemudian seterusnya, rukun iman yang kelima iaitu percaya pada hari kiamat. Percaya pada hari kiamat dengan segala hal ehwalnya. Jadi rukun iman yang kelima ni yang membezakan kita sebagai orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Bagi Allahu Akbar, Allah
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على لا حول الصلاة ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه والصلاة والسلام سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baiklah, kita sambung sedikit lagi untuk habiskan perbahasan tentang rukun iman. Jadi rukun iman yang kelima iaitu percaya pada hari kiamat dengan segala hal ehwalnya. Seperti mana saya sebut tadi tu, inilah yang membezakan kita orang Islam, pegangan orang Islam dengan pegangan orang yang bukan Islam. Yang mana pegangan kita sebagai orang Islam, kita mempercayai bahawa adanya kehidupan selepas daripada kematian. Lepas kita mati, maka ada lagi kehidupan alam barzahnya, alam mahsyarnya, mizannya, siratnya, kemudian syurga, neraka. Kan? Tetapi bagi orang yang bukan Islam, bagi mereka apabila mati maka habislah cerita. Maka habislah cerita. Ini yang menyebabkan sebahagian besar orang-orang yang bukan Islam apabila menemui jalan buntu dalam kehidupan, maka dia membuat keputusan untuk apa? Untuk menghabisi akan nyawanya. Kan? Tapi malangnya apabila dia dah mati, baru dia tahu ada kehidupan selepas kematian. Kan? Lupa-lupanya cerita baru nak mula. Bila kita mati tu ni akan dah habis, lupa cerita baru nak mula. Dan perjalanannya sangat panjang. Makan masa beribu-ribu tahun. Kan beribu-ribu tahun. Di alam barzahnya di alam barzahnya lama masa. Di alam mahsyarnya lama masa. Di alam timbangan amalnya lama masa. Di titian siratnya lama masa, sehinggalah kita masuk syurga. Dan ada yang masuk syurga, ada yang disumbatkan ke dalam neraka. Jadi wajib kita mempercayai, berpegang, beriman dengan perjalanan akhirat ni, perjalanan hari kiamat ni. Kan seumpama mahsyar dan sirat dan mizan dan syafaat Nabi dan kausar dan syurga dan neraka adanya. Jadi ni kita mungkin perbahasan tentang hari kiamat kita boleh bahas dalam kitab yang lebih tebal. Kemudian yang terakhir adalah rukun iman yang keenam. Jadi rukun iman yang keenam ni antara yang pentinglah, yang paling penting. Sebab itu ulama menyebutkan antara hikmah Nabi menyebutkan antu'minu billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian Nabi ulang balik wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Kan masa Nabi sebut beriman kepada Allah Taala, Nabi sebut beriman kepada Allah. Kemudian dan malaikat dan malaikat dan kitab dan rasul-rasulnya dan hari kiamat. Tapi bila nak sebut qada dan qadar ni, Nabi ulang balik dan beriman kepada qadar baik dan jahatnya. Qadar baik dan jahatnya kedua-duanya datang daripada Allah Taala. Itu isyarat daripada Nabi nak menceritakan perbahasan tentang qada dan qadar adalah perbahasan yang sangat penting. Jadi rukun yang terakhir, rukun iman yang terakhir yang keenam, percaya pada takdir Allah Taala, pada takdir Allah Taala di dalam kejadian tiap-tiap sesuatu. Maknanya apa-apa tiap-tiap sesuatu yang terjadi itu adalah takdir daripada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala dah takdirkan sejak azali lagi. Baik takdir itu
sama ada takdir itu baik ataupun takdir yang buruk. Takdir yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, dan takdir yang buruk itu pun datang daripada Allah Ta'ala. Jadi itu beza kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah Mu'tazilah. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpegang bahawa qadar khairihi, qadar yang baik, takdir yang baik, wa syarrihi, dan yang jahat, kedua-duanya datang daripada Allah Ta'ala. Jadi kaum Mu'tazilah menyatakan yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk itu datang daripada kasab atau usaha kita, daripada kelemahan kita. Jadi ini adalah akidah yang tak sebenar. Akidah yang tak sebenar. Kita Ahlussunnah percaya baik dan buruk itu semua datang daripada Allah Ta'ala. Cuma dibahasakan baik dan buruk. Dibahasakan baik dan buruk. Apa yang baik? Yang disukai oleh nafsu. Apa yang buruk? Yang tak disukai nafsu, daripada ujian dan bala. Tapi sebenarnya baik dan buruk kedua-duanya baik. Kedua-dua baik. Sebab apa? Sebab kedua-duanya datang daripada Allah Ta'ala. Dah tentulah apa yang datang daripada Allah Ta'ala, Khaliq, daripada Tuhan, mestilah kita kena sangkakan benda itu adalah baik. Jadi cukup sekadar itu kita berbahaskan berkaitan dengan rukun iman yang 6. Jadi selebihnya insya-Allah kalau ada rezeki kita buka kitab yang lain, kita lalu lagi berkaitan dengan rukun iman, dan kita akan bahas lebih dalam dan lebih terperinci. Untuk sekadar ini wallahu taala alam bisawab ila akhirih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana